aku tak boleh nak jual produk EV ni tau. Serius aku cakap. Ramai customer yang PM aku tanya pasal produk EV ni tau. Bila nak keluar, harga berapa, macam mana tu, macam mana ni. Tapi dengan jujurnya aku cakap lah, aku tak boleh nak jual produk EV ni tau. Serius aku cakap. Disebabkan info yang aku dapat adalah hanya 9 outlet saja dekat Malaysia ni yang dibenarkan jual produk EV ni. Plus daripada 9 outlet ni hanya 79 sales advisor saja yang diberi training untuk jual produk EV ni. So yang lain memang tak boleh jual. In future aku tak tahu macam mana lah, tapi currently situationnya macam tu lah. So aku agak sedih jugalah sebab banyak customer aku tahu. Aku dah kat Pro2 lebih kurang nak masuk 10 tahun dah. Aku dah jual lebih kurang 1000 lebih kereta. So bayangkan 10% 10% customer aku 1200, kalau 10% lebih kurang 120 customer come back to me tanya pasal EV, tapi aku tak boleh nak jual kat customer aku disebabkan rules and regulation daripada pihak Pro2 lah. Aku tak tahu sebab apa Pro2 buat macam tu, tapi aku agak sedih dan terkilan sebab aku biasanya akan fight gila-gila untuk jual semua produk Pro2 apa semua. Tapi kali ni aku tak dapat jual satu barang yang orang kata apa betul-betul baik daripada orang kata apa rakyat Malaysia untuk rakyat Malaysia. Aku tak boleh nak jual. Aku sedih lah, serius bercakap aku sedih. Okay, by the way, pastikan anda berurusan dengan sales advisor Pro2 yang paling dipercayai di Johor.